Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, you all sihat tak hari ni? Aisyah, Sarah, sihat tak? Sihat tak dua-dua ni? Sihat, Alhamdulillah. Aisyah? Aisyah kenapa tak masuk kelas last week, Aisyah? Diam aja minggu lepas. Why? Tertidur ke? Dah agak dah tertidur. Okay. Tak apa, tak apa. Alright. So, Alhamdulillah semua orang sihat. Mana yang Laika dengan Nuha ni tak masuk lagi. Okay. So, untuk hari ni, kita akan masuk bab 4 tingkatan. Bab 4 dah. Bab 1 tingkatan 4. Okay. Sejujurnya lah saya cakap. Bab 1 tingkatan 4 ni tak susah. Tak susah. Tak susah apa. Dia akan jadi susah sikit apabila dia mula kaitkan graf tu, ni topik dia graf pasal graf graf tu dengan perubahan yang diminta. So dia akan susah sikit kat situ. Tapi bila awak mahir graf topik ni, topik next dia iaitu trigonometry, graf trigonometry, saya tengoklah form 4, form 5, bab tu awak akan jadi lebih mudah bila awak faham bab ni. Sebab bab ni dia macam asas untuk graf kuadratik tu. So, bila masuk graf trigonometry, apa yang berubah tu boleh nampak. Oh, waktu bab 1 dah belajar dah benda ni. So, kita boleh kaitkan terus dengan apa yang kita belajar dalam bab 1 dengan bab yang akan datang tu nanti. Okay? Alright. So, untuk bab 1, ada yang dah usah ke bab 1 belajar apa? Dah usah ke bab 1 belajar apa? Belum lagi. Okay. So, bab 1, tajuk dia ialah fungsi kuadratik. Share. Dah share screen dah. Ini dia punya latihan. So, kita pergi pada nota dulu. Bab 1, tingkatan 4, selesa. Bab 1. So, topik bab 1 ialah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. So, sebelum kita masuk topik ni, kita kena tahu dulu apa maksud fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ni. Apa yang dia minta? Macam mana kita nak tahu, oh ini nak jawab ni berkaitan dengan bab 1 ataupun tak berkaitan. Okey. So, first thing first, duduk pula A tu. Okey, saya tanya dulu, apa itu kuadratik? Siapa boleh bagi saya contoh ungkapan kuadratik? Kita dah belajar dah ni sebenarnya. Ungkapan kuadratik. Apa itu ungkapan kuadratik? Macam mana contoh ungkapan kuadratik ni? Apa contoh dia? Cuba bagi apa-apa contoh. Kalau salah, saya cakap salah. Ungkapan kuadratik. Cuba. Kau dengar je perkataan kuadratik, apa yang awak terfikir? Okay. Aisyah tu dah nampak. Betul. Pandai Aisyah. So, ungkapan kuadratik ialah, apa dia itu ungkapan kuadratik? Dia ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. So, inilah nama dia ungkapan kuadratik. So, ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, ini AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. A, B dan C ni hanyalah nombor sahaja.
Dia adalah nombor. Tak kisahlah apa-apa nombor sekalipun, tak ada masalah. Okey. So ni adalah kuadratik. Dalam satu pemboleh ubah. Apa maksud satu pemboleh ubah? Mesti ada satu jenis huruf sahaja. Satu jenis huruf sahaja. So contoh kan, sekarang ada huruf apa je? Ada huruf X je. So ini adalah ungkapan kuadratik ke bukan? Ya, adalah ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. Ini kita terima sebagai ungkapan kuadratik. Okey. Selain daripada mesti ada satu huruf dan mesti ada AX tambah BX tambah dengan C, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dia ada lagi satu pantang larang selain daripada satu huruf, dia ada dua pantang larang lagi. Okey, pantang larang yang pertama, satu jenis huruf saja. Okey, saya tulis kat bawah lah. So ini dia punya ungkapan dia ini. So yang kedua, pantang larang dia, A tak boleh sama dengan kosong. A tu mesti nombor. Tak kisahlah nombor 1 ke, 100 ke, sejuta ke, mesti nombor. Tak boleh kosong. Okey. Kosong darab X kuasa 2. Jadi apa? Kosong darab X kuasa 2. Jadi apa? Kosong darab X kuasa 2. Jadi apa? Kosong. Pandai. Kalau 1 darab X kuasa 2, jadi apa? Kita akan tulis X kuasa 2 sahaja. 1 tu biasa tak tulis lah. Kalau 5 darab X kuasa 2, jadi apa? Jadi 5X kuasa 2. So, untuk tajuk ni, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, kita tak boleh terima kalau jawapan dia adalah kosong. Maksudnya tak boleh nombor kosong. Nombor 1 boleh tak? Boleh. Nombor 5 boleh tak? Boleh. Kosong je tak boleh. Bila kita ada kosong dekat X kuasa 2, maksudnya dia takkan wujud X kuasa 2. Sebab apa? Kosong darab X kuasa 2 akan jadi kosong. Contoh saya tulis kat sini. 3X tambah 6. So kita terima tak sebagai ungkapan kuadratik? Terima ke tak? 3X tambah 6. Terima ke tak terima sebagai ungkapan kuadratik? Nah, terima ke tak terima sebagai ungkapan kuadratik? You all rasa terima ke tak terima? Cuba je jawab. Ya ataupun tak? Terima tak 3X tambah 6 ni sebagai ungkapan kuadratik? Okay, mohon cuba je. Salah, saya cakap salah. Okay, Zulaika cakap ya. Sarah cakap tak. So, jawapan dia tak terima. Kenapa tak terima? Sebab tak ada X kuasa 2. Kan saya cakap tadi, A tak boleh sama dengan kosong. A tak boleh jadi kosong. So mesti wajib ada X kuasa 2. So sebabkan A ni kosong lah, tak ada X kuasa 2. Sebab kosong darab X kuasa 2, kosong. So ini kita tak terima. Dia mesti, nombor dia mesti ada X kuasa 2. Contohnya, 5X kuasa 2 tambah 3X tambah 6. Baru kita terima sebagai ungkapan kuadratik. Okay, boleh faham? Sekejap. Saya macam tersalah ni.
Sekejap minit. Kenapa saya macam, itulah saya pun macam pening. Korang nak masuk form 5 kan? Ya Allah, pening kepala aku. Korang dah belajar lah tajuk ni tapi macam tak reti pula. Kan? You all form 5 kan tahun depan kan? So, saya macam pening pula ni. Haa lah. Korang dah belajar topik ni tapi macam tak tahu juga. Itulah tadi. Sebenarnya saya dah prepare. Apa tu form 5 punya. Ni saya tunjuk Saya dah prepare dah. Nampak tu? Bab 1, 3, 5, Selasa. Betul saya macam pening. Diorang ni form 4 ke form 5 lah? Form 4 ke form 5 lah? Saya macam lupa. Saya pelik juga cikgu. Sorry. Saya pening ni. Kan saya cakap, rasa macam dah form 5 tu kan? Cikgu tengah remindkan kita. Kan korang dah belajar kan topik tu kan? Tapi macam tak tahu pula. Okay. Kita tukar topik. Sorry. Saya tulis kat grup kan? Tingkatan 4 2025. Road to SPM 2026. Form 4 ke form 5 lah? Aku pula pening. Okay, sorry. Kita padam. Nasib baru 13 minit. Okay, kita akan masuk bab 5. Bab tingkatan 5. Okay. Ubahan. Okay. Topik ubahan ni sangat dan teramatlah senang sebenarnya. Saya biasanya kalau kelas 2 jam boleh habiskan terus ubahan. Sebab dia amatlah mudah. Okay. Bab ubahan ni. Okay. So untuk ubahan, bab 1, tingkatan 5 Selasa. Lupa anak murid umur berapa. Okay, ubahan Thank you remind kan. Bab 1 ubahan. Okay, untuk ubahan kita ada 2 jenis ubahan. Tapi ubahan yang ketiga tu adalah gabungan antara ubahan pertama dengan ubahan yang kedua. So kita consider as 3 lah. Sebenarnya 2 tapi yang ketiga tu kita combine. Yang pertama dengan yang kedua. Okay, so saya tulis je 3. Okay, ubahan kita ada 3 jenis. Yang pertama ialah ubahan langsung. Yang kedua, ubahan tidak langsung. Atau kita akan biasa nampak perkataan yang dia selalu guna ialah songsang. Berubah secara songsang. Kalau yang pertama ni kita akan cakap ubahan secara langsung. Dia berubah secara langsung. Yang kedua, biasanya dia akan cakap berubah secara songsang ataupun berubah secara tidak langsung. Okay, yang ketiga, dia akan bagi dua-dua. So saya tulis kat sini. Ubahan bergabung. Dia combine dua-dua sekali. So ada 3, langsung, songsang dan bergabung. So kita kena tengok satu persatu. Basically, benda yang sama je 3-3, cuma dia ada sedikit saja perbezaan daripada segi nak tulis je. Okay, so ada 3 jenis ubahan, langsung, songsang dan tidak langsung dan juga gabung. Okay. Untuk pertama sekali, awak kena tahu untuk ubahan, dia mesti ada satu simbol iaitu simbol dia macam ikan. Yang pertama sekali kena tahu simbol dia dulu. So yang pertama wajib ada simbol lebih besar dan sama dengan sesuatu. Sesuatu huruf lah. Sesuatu nombor lah. Saya bubuh lah. Nombor tu 2. So contoh dia X lebih besar sama dengan 2. Ataupun Y lebih kecil sama dengan 2. Dan sebagainya lah. Dan huruf untuk ubahan, dia boleh ada sampai 3 jenis huruf. Ataupun lebih. Okay? Paling sikit 2 huruf. Paling banyak boleh pergi 3 dan ke atas. Paling sikit 2, lebih banyak boleh jadi 3 lah. Biasanya sampai 3 je. 4 tu ada jugalah soalan bagi 4. Tapi usually 3. Jangan terkejut pula jumpa 4 tau. So huruf apa yang dia pakai? Suka hati dia nak pakai huruf apa? Kadang-kadang dia pakai huruf X. Kadang dia pakai Y. Kadang dia pakai Z. Kadang dia pakai W. A, B, C. Suka hatilah huruf apa-apa yang dia nak pakai. So huruf ni sebagai variable lah. Pemboleh ubah. Ataupun
pemboleh ubah. Okay. Okay. So wajib ada tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Macam tu. Okay. Yang kedua, simbol lebih besar ataupun lebih kecil ni kita akan tukar kepada tanda macam infinity tapi tak habis. So lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ataupun apa-apa simbol sajalah kita akan tukar kepada simbol macam ni. Dia macam infinity kan macam ni kan. Tapi dia potong belakang tu. Macam itulah bentuk dia. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan sampai sini? Saya nampak Aisyah tengah typing tu. Macam cara cikgu tanda salah bagi soalan yang salah. Ya, lebih kurang. Lebih kurang betul. Macam itulah lebih kurang tanda dia. Kan, macam ni. Dia nak pangkah tapi macam tak nak angkat tangan kan. Malas. Pangkah macam tu. Okay, lebih kurang lah tu. Okay, so saya pindah yang ini pergi bawah lah. Nak bagi dia ada kesinambungan. Nanti tak ada kesinambungan pula. Kalau korang dah tulis tak apalah. Okay je. Okay. So saya tulis yang ni ketiga. Jenis ubahan. So ada 3 jenis ubahan macam saya cakap tadi. Ubahan langsung, ubahan tidak langsung ataupun songsang dan juga ubahan bergabung. So setiap ubahan ni dia ada cerita dia. Maksudnya apa yang jadi kalau ini jadi. Apa yang jadi kalau ini terjadi. Okey. So untuk ubahan langsung, tu ayat dia macam saya cakap tadi, dia akan pakai perkataan. Dalam soalan tu dia akan cakap berubah secara langsung. Contoh dia kata A berubah secara langsung dengan Z. Contohnya macam tu kan. So A berubah secara langsung dengan Z. Kita akan buat A, tanda pangkah tu, macam infinity tu, Z. Okay. So bila dia berubah secara langsung, kan ada kiri dengan kanan kan. Contoh saya bagi. A berubah. Saya bagi K lah. K tak boleh. Huruf K tak boleh pakai. Lupa nak remind kat sini. K tak boleh pakai. K tak boleh pakai. Kejap lagi awak tahu kenapa K tak boleh pakai. Okey, so contoh dia M berubah secara langsung dengan J. Contohnya kan M berubah secara langsung dengan J. So bila dia berubah secara langsung, dia akan duduk sebelah-sebelah macam ni. Sebelah. M berubah secara langsung dengan J, dia akan duduk dekat sebelah-sebelah. Sama baris. Senang cerita dia kalau berubah secara langsung, dia duduk satu baris yang sama dengan huruf yang depan. Dan apa yang berlaku kalau berubah secara langsung, kalau katalah nilai yang sebelah kiri naik, saya tulis 1 naik, lagi 1 pun akan naik juga. So contoh, kita akan tengok contoh Katakanlah M ni dia cakap bilangan kasut yang dibuat. M ialah bilangan kasut. K berada. J ialah bilangan pekerja. Okay. M bilangan kasut, J bilangan pekerja. So kalau katalah kita naikkan bilangan kasut 2 kali ganda. Apa jadi dengan bilangan pekerja? Naik ke turun? Kalau kasut tu kita naikkan 2 kali ganda. Naik kan? So bilangan pekerja pun akan naik. Naik berapa banyak? Naik berapa banyak?
naik 2 kali ganda juga. Dia akan sama-sama naik. Betul. 2 kali ganda juga. So, ini adalah ubahan langsung nama dia. Kalau satu naik, satu lagi naik. Okay, boleh faham? Faham. Okay, macam mana pula kalau saya cakap saya nak kurangkan separuh lah bilangan kasut. So, apa jadi? Dengan bilangan pekerja. J, pekerja J. Apa jadi dengan bilangan pekerja? Kalau saya kurangkan separuh bilangan kasut, adakah saya perlu panggil semua pekerja datang? Kerja? Tak. So, bilangan pekerja akan jadi berapa? Kurang separuh juga. So, itulah maksudnya. Kalau satu naik, satu lagi pun naik. Kalau satu turun, satu lagi pun turun juga. So, ini adalah ubahan langsung. Okay, boleh faham sampai sini? Okay, boleh Okay, so saya akan bagi soalan contoh untuk ubahan langsung dulu. Lepas tu baru kita pergi ubahan tak langsung. Yeah. If you go, I'll go too. Okay, if you die, I die. You terjun gawang, I terjun gawang. Janganlah begitu. Lebih kurang lah. Okay. Okay, so saya akan bagi soalan contoh. Soalan contoh 1. Kadar upah pekerja berkadar langsung dengan jam mereka bekerja. Okay. So soalan A dia tanya berapa kadar upah jika jam bekerja digandakan 4. Okay, soalan B. Jika kadar upah dikurangkan sebanyak 20%, berapakah kadar jam bekerja? Kalau soalan macam ni, biasanya kita nak jawapan dalam bentuk ayat. Okay. So, boleh salin kejap daripada atas. Nampak tak? Nampak ke? Ini saya besarkan dulu. Nanti korang, apa tu namanya? Tinggalkan ruang sikit lah untuk tulis ayat. Dia ada jawapan di bawah tu. Tapi jawapannya dalam bentuk ayat je. Tak apa, salin dulu daripada atas. Okay, salin kejap daripada atas. Saya turunkan slow-slow. Ini tukar. Lebih daripada 2
variable. Kalau lebih daripada dua tu, nanti kita tukar simbol tu dengan sama dengan. Okay, saya akan ke bawah proses dulu ah. Dia takkan boleh ada satu variable sahaja. Confirm lebih daripada dua. Okey, okey. Tak penuh ha. Kita baru je start. Tadi saya tersalah ajar form 4. Saya akan ke bawah sikit lagi. Dah siap boleh bagi tahu eh. Dah siap angkat tangan ah. Zulaika dah siap. Nanti saya upload recording ni. Aisyah dengan Sarah kau dah siap angkat tangan eh.
Okay. So kita tengok. Oh, all hand. Okay. Dah Aisyah dengan Sarah Okay. So kita tengok. Soalan yang pertama, contoh pertama. Saya cakap, kadar upah pekerja berkaitan langsung dengan jam mereka bekerja. Bila awak dapat je soalan apa tu? Apa namanya ni? Ubahan. Pertama sekali awak kena tengok dia ada berapa banyak pemboleh ubah. Sebab saya cakap apa? Pemboleh ubah dia mesti 2 ataupun lebih kan? 2 ataupun lebih. Okay, so sekarang apa pemboleh ubah dia yang awak nampak? Nah, cuba tulis sikit ada berapa pemboleh ubah. Paling sikit 2, paling banyak boleh berapa-berapa je. Ada berapa pemboleh ubah kalau baca daripada ayat yang nombor 1 tu? Kadar upah pekerja berkadar langsung dengan jam mereka bekerja. Ada berapa banyak pemboleh ubah? Ada beberapa benda yang dia cerita dalam soalan tu. Cuba analisis soalan. Ada berapa banyak benda yang disebut di dalam soalan itu? Berapa? Come on. Cuba. Okay, Sarah cakap 2 lagi. Aisyah, Nuha, Zulaika, ada berapa? Rasa-rasa ada berapa ni? Okay, Aisyah cakap 3. Okay. Nuha 2. Okay. Zulaika 2. Okay, yang cakap 2, yang ada yang cakap 3, cuba tulis apa benda yang 2 benda awak tak tahu tu. Ataupun apa benda 2 pemboleh ubah tu. Kita kena tahu apa benda pemboleh ubah dia tu. Yang pertama apa, yang kedua apa. Kalau Aisyah yang ketiga apa? Apa pemboleh ubah untuk soalan ni? Okay, Sarah cakap kadar upah pekerja, jam mereka bekerja. Zulaika pun cakap macam tu. Nuha? Nuha and Aisyah? Okay. Aisyah? Kak Aisyah nak tukar jawapan. So, memang ada 2 sahaja, iaitu kadar upah pekerja dan juga jam mereka bekerja. So, bila ada 2 kat sini, maksudnya kita akan letak 2 huruf ataupun 2 pemboleh ubah. Nak pakai huruf apa ni? Huruf apa nak pakai? Kita pakai X, Y lah kan yang famous. X, Y. Okay. So, bila dah buat X, Y ni, dia kata apa? Berkadar langsung ke apa? Berkadar langsung kan? So, kalau berkadar langsung, macam mana nak buat? Dia duduk dekat satu baris yang sama. So, X berkadar langsung dengan Y. Setiap kali dapat soalan, cari dia punya pemboleh ubah, tulis huruf apa nak pakai, terus buat dia punya persamaan dia. X berkadar langsung dengan Y. Okay, boleh faham sampai sini? Okay. Okay. So A, berapa kadar upah jika jam bekerja digandakan 4? So apa jawapan dia? Kalau jam bekerja digandakan 4, so apa jadi dengan kadar upah dia? Ingat saya cakap, kalau berkadar langsung, kalau satu naik, satu lagi apa? So kalau kadar upah dia diganda 4, yes, ganda 4 juga. So kita akan tulis macam mana? Berapa kadar upah jika jam bekerja digandakan 4? So kadar upah
berganda 4. Ada je soalan basic-basic macam ni. Dia tanya yang tak payah kira. Tapi sebenarnya kena kira. Ini yang soalan tak payah kira. Tapi sebenarnya dalam topik ni ada kira-kira. Tapi sikit je. Kadar upah berganda 4 juga. Okey. Soalan B. Jika kadar upah dikurangkan sebanyak 20%, berapakah kadar jam bekerja? Kadar upah dikurangkan sebanyak 20%, berapakah kadar jam bekerja? Tak tulis apa? Kalau soalan tanya macam ni. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Kalau kadar upah dikurangkan sebanyak 20%, berapakah kadar jam bekerja? Adakah meningkat sebanyak 20% ataupun berkurang sebanyak 20%? Berkurang banyak berapa Zulaikha? Aisyah lain tak okey ke? So jam bekerja berkurang sebanyak 20% juga. So ingat kalau ubah langsung dia duduk sebelah-sebelah, kalau satu naik, satu lagi confirm naik. Kenapa awak kena tahu ni naik turun ni? Bila awak kira dapat salah, contoh dia naik. Apps tu yang bermasalah. Contoh kan, kita kira dapat naik. Dapat kira naik. Lepas tu tiba-tiba yang kita cari tu turun. So maksudnya dia bukan berkadar secara langsung lah. Itu nama dia berubah secara songsang. Sebab tu kita kena tahu. Kalau berubah secara langsung, mesti confirm. Kalau satu naik, satu lagi confirm naik. Satu turun, satu lagi mesti turun juga. Okay? Okay, so ini dari segi ayat dia. So sekarang kita nak pergi pada kira-kira. So basically untuk yang kedua dengan yang ketiga pun sama je kira-kira dia. Cuma dia akan berubah dekat ungkapan tu je nanti. So ungkapan dia, kalau berubah secara langsung, dia akan duduk sama baris je. Sama baris je dua-dua. Satu naik, satu lagi naik. Satu turun, satu lagi turun. So ini kita panggil hubungan. So bila soalan tanya, nombor berapa ni? 1, 2, 3. Yang keempat. Kita akan pergi satu-satu Tulis hubungan. So untuk berubah secara langsung ni kita akan tulis X berubah secara langsung dengan Y ataupun M berubah secara langsung dengan N ataupun J berubah secara langsung dengan W. So berubah secara langsung dia duduk satu baris sahaja. Okey? Tapi bila kita nak kira 5 cari nilai. So untuk cari nilai, basically kita akan tukar simbol ikan ataupun simbol pangkah bab kata Aisyah tadi dengan simbol sama dengan. So kalau cari nilai, first thing first awak kena tukar simbol ini kepada sama dengan. Ini benda yang pertama awak kena buat. Tukar simbol berubah secara kepada simbol sama dengan. Okey. Yang kedua, kita akan tambahkan huruf K sebelah sama dengan. Bukan tambah lah. Kita tambah masuk tapi dia sebenarnya operasi darab. Kita buat sini. Darab. Okay. So untuk K, kita memang pakai huruf K je tau. Jangan ubah. Jangan gatal nak ubah huruf K dengan huruf lain. K ni wajib jadi K. Okay. So sedikit pesanan. Huruf K ni
selagi duduk dalam soalan yang sama, kita akan pakai K yang sama. K ni apa nama dia? K ni adalah constant kalau bahasa Inggeris dia. Ataupun pemala. Apa maksud pemala? Mala tu apa? Sama. Selagi awak contoh duduk dekat soalan nombor 1, soalan nombor 1 ada A, B, C. So selagi duduk bawah soalan nombor 1, selagi itulah K dia pakai sama je nombor. Contoh baru pergi soalan 2, soalan dah lain. Baru kena cari sekali lagi K dia berapa. Macam tu. Selagi duduk bawah soalan yang sama, K sama. K akan sama dalam soalan yang sama. Contohnya soalan yang ada anak-anak. Soalan nombor 1 ada A, B, C, D, E. So selagi dalam soalan nombor 1 tu, walaupun soalan yang ke B ke, yang ke A ke, yang ke C ke, K dia tetap sama. Sebab K ni adalah constant ataupun pemala. Okay? So cara nilai, kita akan cari tukar kepada simbol. Simbol berubah secara kepada simbol sama dengan dan tambahkan K menggunakan operasi darab dekat sebelah sama dengan. Dekat sebelah kanan Sebelah kanan. Sama dengan. Okay, boleh sampai sini? Dan yang keenam, kita akan lukis graf. Kadang-kadang dia minta, kadang-kadang dia tak minta. Okay, untuk graf berubah secara langsung. Sekarang kita pergi berubah secara langsung. Untuk graf berubah secara langsung, dia akan dapat grafnya, contohlah kita pakai X dengan Y kan. So sini X, sini Y. So kalau X bertambah, confirm Y bertambah juga. So dia graf dia akan jadi garis lurus yang positif. M dia positif. Ini adalah graf bagi berubah secara langsung. Mesti start dengan kosong, kosong. Saya tarik balik Rombat dan rawa. Mesti mula dari kosong, kosong. So ini untuk graf berubah secara langsung. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ada apa-apa nak tanya? Okey ke? Okay. Okay, okay. Okey sahaja. Okey. Kita pergi pada yang kira-kira. Contoh soalan. Contoh. Okay. Soalan berubah secara langsung ni. First thing first, dia akan bagi tahu ayat macam yang tadi saya bagi. Kadar upah bekerja bergadar secara langsung dengan jam mereka bekerja. Okey, saya ambil balik soalan ni. Pakai soalan yang sama je. Copy. Paste. Soalan yang sama, sebiji-sebiji saya ambil. Cuma saya ubah soalan dia dekat bawah. Tadi kan soalan tu tanya pasal ayat kan. Contoh itu A, B tadi. So ini adalah sambungan dia. C, D. Saya tambah C, D juga kat sini. Okay, soalan C tanya. Jika kadar upah ialah RM2.50 untuk RM RM2.50 untuk 1.3 jam. Berapa kadar upah untuk 2.1 jam? Okay. So tadi kita dah tahu dah dia berubah secara langsung kan? X berubah secara langsung dengan Y. Okay, apa lagi maklumat dia bagi tahu kat sini? Dia bagi tahu apa? X berapa? Kalau X 2.5,
Y 1.3. Kalau Y 2.1, X tu berapa? Faham tak? Dia tanya sekarang, dia tanya siapa? X ke Y? Dia nak tahu X ke dia nak tahu Y sekarang dalam soalan ni? Dia suruh kita cari apa? X ke Y? Dia suruh kita cari X. Y dia dah bagi. Faham eh? So ini dia ada X, ini ada Y. So lagi satu tak ada. Satu lagi ada. Nak selamat, saya akan minta pelajar tolong label mana satu geng dia. Okay, RM2.5 ni X. Siapa Y dia punya geng? Siapa Y dia? 1.3 ke 2.1? Y untuk RM2.5 ni 1.3 ke 2.1? Mana pasangan dia? Macam kita buat berkadar tu kan. Nisbah-nisbah sama juga ni. Kalau X 2.5, Y dia berapa? Dia ada bagi tahu tak? Kalau X 2.5, Y dia berapa? 1.3. So ini adalah Y yang pertama. So maksudnya 2.1 ni adalah Y kedua. Yang kita nak cari ialah X yang kedua. Ini pun salah satu yang student selalu sangat salah. Padahal dia dah tulis dah tu. Dah tulis dah dua-dua dekat depan. So tengoklah betul-betul. Kalau X 2.5, Y dia 1.3. Sekarang ni tanya X seberapa, Y dia ialah 2.1. Kita dah tahu. Okay? So first thing first kena faham dulu apa soalan tanya. Okay, dah tahu soalan tanya apa, dah buat dia punya ubahan iaitu X berubah secara langsung dengan Y. Kita terus ambil dia punya simbol ni tukar kepada apa saya cakap tadi? Daripada simbol ikan tu tukar kepada simbol sama dengan. So ini daripada X berubah secara langsung dengan Y. Kita akan tukar X sama dengan Y. Okay. So lepas tukar sama dengan, kita kena buat apa? Tambahkan huruf K dekat sebelah kanan. Operasi apa? Operasi darab. So dia akan jadi automatik ada KY. X sama dengan KY. Okay, boleh faham tak ni? Bila tukar je simbol sama dengan, automatik sebelah sama dengan tu akan ada K. Automatically akan ada K. K tu operasi darab. K darab Y. Okay. Jelas? Okay, so macam mana pula nak kira sekarang ni? Step yang pertama, apa-apa pun awak nak cari dalam soalan, pertama sekali kena tahu K berapa. Wajib cari K. Sebelum nak move kepada berapa X2 tu, kita mesti cari K. Tak cari K, tak boleh kira berapa X2. Okay, macam mana nak cari K? Masukkanlah X pertama, RM2.5. Y yang pertama, 1.3. K darab 1.3. Macam mana nak dapat jawapan K? Nak buat apa? Nak pindahkan siapa? Nak tahu K tu berapa? Nak pindahkan siapa? Pindahkan 1.3 jadi operasi apa? Jadi operasi darab bahagi 2.5 bahagi 1.3 dapatlah K. Okey, dapat berapa K? K sama dengan, masuk kalkulator. 2.5 bahagi 1.3. Berapa? Okey. Bagi dalam pecahan Pecahan lebih tepat. Okey, sama dengan
Tengah kereta je. 2.5 bahagi 1.3. Okay, sama dengan 25 per 13. Ambil dalam bentuk pecahan. Okay. Dah cari K, baru boleh cari X yang kedua. So macam mana nak cari X kedua? Kita ambil balik yang ini. Kita bawa pergi turun bawah. So salin balik. X sama dengan K tu kita ganti 25 per 13 darab Y. So sekarang apa yang kita nak cari? Nak cari X. X yang kedua kita tak tahu berapa. Y yang kedua berapa? Y yang kedua berapa? 2.1. So darab dengan 2.1. So X sama dengan, okay, boleh kira. Yang ni baru boleh ambil perpuluhan. X dapat berapa? Empat point 038. Okay, biasa kan ambil 3 tempat perpuluhan. Dah SPM kan? Ambil 3 tempat perpuluhan paling sikit. 4 sebenarnya paling banyak. So ambil 3 lah. 2 pun boleh je. Sebab ini X ni apa? Duit kan? X duit boleh lah ambil 2. 4.04. Betul. 4.04. Okay. Boleh faham tak ni? Lepas tu macam mana nak double check jawapan? Awak tengok balik. Okay. X dia asalnya RM2.5. Y dia 1.3. Okay. Lepas tu Y tu, yang kedua tu dia makin menaik ke makin menurun? Daripada Y1 pergi Y2. Makin menaik ke makin menurun? Menaik ke menurun? Y1 pergi kepada Y2. Naik. So, cuba tengok jawapan X2. Betul ke daripada X1 pergi X2, dia menaik? X1 2.5, X2 4.0. 4.04. Betul. So, betul lah jawapan awak. Sebab apa? Satu naik, satu lagi pun mesti naik. Kalau satu turun, satu lagi pun mesti turun. Sebab tu kena tahu. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh salin kejap. Tadi sampai ni kan? Okay. Kita sambung pada tulis hubungan. Saya akan ke bawahkan slow-slow. Lepas tu kita akan buat buku fokus sekejap lagi. Daripada set tulis, kita tengok soalan contoh buku fokus. Yang penting kena tahu dulu berapa banyak dia punya pemboleh ubah. Dan buat dalam bentuk hubungan. Baru cari nilai. Cari K dulu. Wajib cari K. Ada soalan boleh tanya. Hubungan tu tak. Tengok jap. Ni nampak tak? Atas ni tadi. Ni nombor 3. Jenis-jenis ubahan. Nombor 3 jenis ubahan. Itu soalan contoh. Itu nombor 4. Dah kan tadi kan? Dah kan? Okay.
Saya kebawakan sikit. Okay, dah siap angkat tangan Tak nampak, korang boleh zoom sendiri. Okay, Nuha dah siap, Aisyah dah siap. Kita tinggal bagi 2 orang. Sebelum kita boleh siap-siap buka buku fokus? Okay. Alright. Okay dah. Sarah dah ke? Okay dah. Alright. So boleh buka buku fokus. Muka surat 180. Buku fokus, muka surat 180. Okay. So boleh cuba soalan nombor 1 dulu. Okay, boleh cuba soalan nombor 1. Macam soalan contoh saya bagi. Yang nombor 1 awal tadi. Okay, soalan nombor 1A. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? 1A, 1A. Kalau berkurang sebanyak 20%. Saya nak tulis ayat dia. Cuba tulis dulu. Kalau salah, saya cakap salah. Betul, saya cakap betul. Mula kena tahu dulu dia punya ubahan ni berubah secara langsung ke berubah secara songsang. Tu benda pertama kena tahu dulu. So soalan nombor 1, berubah secara langsung ke berubah secara songsang? Berubah secara langsung ke berubah secara songsang? Soalan nombor 1 ni. Berubah secara
Langsung. Tapi nampak macam songsang kan? Tapi sebenarnya dia langsung. Okey, ada berapa banyak pun boleh ubah? Cuba senaraikan. Ada berapa banyak pun boleh ubah kat sini? Ada berapa banyak pun boleh ubah dekat soalan nombor 1 ni? Ada berapa banyak pun boleh ubah? Ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Betul. Harga dan kuantiti. So yang pertama ialah harga. Yang kedua ialah berat lah senang cerita kan. Berat buah tu. Berat dia. So harga ni jadi X. Berat buah jadi Y. Okey. Soalan dia tanya. Apa harga buah? Dia tanya apakah X? X harga kan? Kalau kuantiti dia, Y dia yang pertama berkurang sebanyak 20%. So kalau kuantiti berkurang sebanyak 20%, apa jadi dengan harga dia? Apa kita nak tulis? Macam mana nak tulis jawapan ni? Cuba tulis. Jangan takut-takut. Kalau kuantiti kurang daripada kurang sebanyak 20%, apa jadi dengan harga buah? Okey, betul. Harga berkurang 20%. So boleh juga jawapan Nuha boleh, jawapan Sarah pun saya terima juga. So jawapan Nuha, harga buah durian berkurang 20%. Jawapan Sarah, harga kurang 20%. Dua-dua betul. So itu adalah jawapan dia tulis. Harga berkurang sebanyak 20%. Okey, soalan B. Apa jadi dengan harga buah kalau kuantiti buah durian tu berganda 2? Apa jadi kalau kuantiti dia diganda 2? Apa jadi dengan harga dia? Cuba tulis ayat dia. Harga buah berganda 2. Bukan diganda. Harga buah berganda 2. Macam tu. Okay. Orang lain ada soalan tak nak tanya? Kalau tak faham, tolong cakap tak faham tau. Okay, jangan diam je. Okay, tak faham cakap tak faham. Okay, settle. Boleh sampai sini? Okay. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun dengan punca kuasa X. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So, sekarang dia bagi tahu ini adalah ubahan apa? Ubahan langsung ke ubahan tak langsung? Ubahan langsung ke ubahan tak langsung? Ubahan langsung ke ubahan songsang? Ubahan? Ubahan langsung. Macam mana saya tahu ubah langsung? Ini dia cakap berubah secara langsung. Confirm lah ubah langsung. Cuma sekarang soalan ni dia tak tahu. Dia sama ada yang pertama, pilihan yang pertama dia ialah Y berubah secara langsung dengan X. Ataupun pilihan yang kedua ialah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okey, apa yang saya cakap tadi? Selagi dalam soalan yang sama, apa dia yang sama? Dia punya apa yang akan sama selagi duduk dalam satu soalan yang sama.
Ya, dia punya K akan sama. So macam mana nak tahu K dia berapa? Buatlah satu-satu. Contoh okey, saya ambil yang pertama dulu. So yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X. Lepas tu macam mana nak tambah K? Tukar sama dengan dan tambahkan K sebelah sama dengan tu. Operasi darab. Lepas tu macam mana nak cari K? K sama dengan Y per X. Pindahkan je lah. Okay, cuba buat. Y per X, Y per X. Cuba kira dapat berapa Y per X yang pertama. Berapa Y per X kedua. Berapa Y per X yang ketiga. Okay, cuba kira. Saya tambah kotak bawah ni. So, ini saya buat kalau punca kuasa X. Ini kalau X. Okay. K. Ini pun K. Okay, untuk K yang pertama. Y per X dapat berapa? (0.25). Okay, 0.25 boleh, 1/4 pun boleh. Dua-dua boleh. Okay, lepas tu cuba kira pula. K untuk yang kedua, Y per X. Dapat berapa? (0.17). So sama ke berbeza K dia? Sama ke berbeza K dia? Sama ke beza K dia? Berbeza. Satu 0.25, satu lagi 0.17. So confirm lah kita takkan pakai Y berubah secara langsung dengan X. Okay, kita cuba yang kedua. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Tu kita tukar jadi sama dengan dulu. Lepas bubuh K punca kuasa X and then tinggalkan K seorang-seorang. Y per punca kuasa X. Okay, masukkan dalam kalkulator. Y per punca kuasa X. Dapat berapa? Untuk yang pertama. 1 per punca kuasa 4. Dapat berapa? Satu per 2. Ataupun 0.5. Okey, yang kedua. 1.5 per punca kuasa 9. Dapat berapa? Satu per 2. Okey, yang ketiga. Kira jangan tak kira. Korang baru nak belajar ni. Yang ketiga. Sama juga. 1 per 2. Yang keempat. Satu per 2. Dan yang terakhir, yang kelima. Satu per 2 juga. Okay. So dia suruh tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. So jawapan dia, yang ini tadi korang kira 1 per 2, 1 per 2 tu, itu adalah jalan kira dia. Mesti tulis atas kertas. Okay, saya kira macam ni. Macam ni lah boleh dapat semuanya K dia sama. So sebab itulah kita akan pilih Y
berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Titik 3 bertindih tu macam kesimpulannya lah. Kesimpulannya Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okay, boleh faham tak ni? Siapa tak faham angkat tangan? Kalau faham buat macam ni. Good. Tak faham angkat tangan je. Saya boleh je explain sekali lagi. Okay, Sarah faham. Aisyah, Nuha, Zulaika, faham tak? Nuha tak faham. Okay. Lagi Aisyah? Zulaika faham. Aisyah faham tak? Confuse sikit tapi faham juga. Okay. Kita cuba lagi Nuha. Sini soalan contoh saya nak bagi. Sekejap ya. Okay, kita buat soalan yang seakan-akan sama dengan nombor 2. Kita buat dekat tepi ni sikit je. Okay. So, soalan ni tak boleh main buat je. Nanti tak jumpa jawapan. Saya cari soalan contoh Artikel dan seminit. Okay, kita cuba Okay. Kalau contoh saya bagi. Ini M, sini P. Lepas tu saya tanya, yang manakah yang betul? Sama ada M berubah secara langsung dengan P, ataupun soalan saya akan tanya M berubah secara langsung dengan P kuasa 2. Okay, nombornya saya akan bagi 3, 6. 4, 8. 13.2, 26.4. Okay, ini adalah soalan dia. Tengok betul-betul Nuha. Okay, so sekarang soalan tanya, mana satu dia punya hubungan yang betul? Ataupun dia punya ubahan yang betul? Sama ada M berubah secara langsung dengan P, ataupun M berubah secara langsung dengan P kuasa 2. Salah satu. Kita kena pilih. Yang mana sekarang ni? Okay, so apa saya cakap tadi? Kalau dia adalah betul, selagi duduk dalam soalan yang sama, apa dia yang sama? Dia punya apa yang akan sama? K dia akan sama. So sekarang ada nampak K tak? Tak ada. Macam mana nak nampakkan ada K? Mesti tukar simbol ikan tu kepada simbol sama dengan dan tambah K sebelah dia. So dia akan jadi sama ada soalan ni ialah M sama dengan KP atau M sama dengan KP kuasa 2. Okay. So sekarang kita nak tahu K kan. Mana-mana kotak pun kalau kita kira sepatutnya K dapat sama. Okay, so sekarang kita nak K, kita tak nak M, kita tak nak P. M dengan P dah bagi. Tinggalkan K seorang-seorang. So jadi K sama dengan apa? Apa per apa? Pindahkan huruf P kan. M per P. Boleh faham sampai sini? Nuha?
dah. Saya pindahkan je sebab saya nak K dia berapa. Saya nak tahu K je kan. So saya pindahkan. Okay. Boleh? Okay. So kalau untuk yang kedua ni, K sama dengan M per P kuasa 2. Okay, now nak tahu mana satu yang betul, kita masukkan semua nilai ni dalam dua-dua. Yang pertama dan yang kedua, untuk kita tengok mana yang akan dapat K sama. Okay, so untuk yang pertama, K sama dengan, M dia berapa? M dia 6, P dia 3. Okay, K sama dengan 6 bagi 3 dapat berapa? Dapat 2. So yang kedua, kita pakai yang kedua pula. 8. Sorry. M per P kan? M atas lah. Salah. M tu 3. 3 per 6. Tengok tu atas So jadi 3 per 6 jadi 1 per 2. Okay, so yang kedua 4 per 8. Saya ambil kotak yang kedua ni pula. So 4 per 8 dapat berapa? K sama dengan berapa? Sama juga. 1 per 2. Okay, yang ketiga. M dia 13.2. Bahagi 26.4. Okay, K dia dapat berapa? Satu per 2 juga. Okay. So kita try yang sebelah. Yang sebelah ni dia adalah K sama dengan M per P kuasa 2. So kita ambil K sama dengan M dia 3 per 6 kuasa 2. Okay, masuk kalkulator. 3 bahagi 6 kuasa 2 dapat apa? Satu per 12. Okay, lepas tu yang kedua. 4 bahagi 8 kuasa 2. Dapat apa? 1 per 16. Yang ketiga. 13.2 bahagi 26.4 kuasa 2. Lima per 264. So mana satu yang K sama? M berubah secara langsung dengan P ke M berubah secara langsung dengan P kuasa 2? Dengan P ke dengan P kuasa 2? So kita akan tulis di titik 3. M berubah secara langsung dengan P. Kalau dia tanya kenapa? Kerana bila dia cakap apa? Nilai K iaitu pemalar sama. Tulis saya sikit ayat dia. Kerana nilai pemalar sama. Okay, boleh faham dah Nuha? Ada lagi ke yang tak faham? Aisyah dah okey, makin okey Aisyah? Okay. Alright. So soalan nombor 3 ni, kita biar dulu lukis graf ni sebenarnya senang je. Bila awak lukis graf, awak akan nampak graf tu macam mana. So kita akan tahulah dia berubah secara langsung ke secara songsang. Ingat secara langsung, satu naik, satu lagi confirm naik. So graf dia akan jadi garis lurus. M dia positif, naik tangga.
Okay, so kita pergi pada soalan nombor 4. Okay, nombor 4. Okay. Soalan nombor 4 ni, saya nak tekankan satu benda. Kalau, okay, buka nota Kalau dia minta hubungan, perkataan hubungan, kita akan tulis macam ini. Ada bentuk ikan. Okay, ini hubungan ada bentuk ikan. Tapi dia akan keluar juga soalan macam ni, dia cakap tuliskan, ungkapkan dalam sebutan. So kalau dia cakap ungkapkan dalam sebutan, kita tambah sikit nota. Nombor apa ni? 6, 7. Nombor 7. Ungkapkan dalam sebutan. Bila ada je perkataan sebutan, dia tak boleh ada tanda ikan tu. Tapi huruf X, Y ataupun pemboleh ubah mesti kekal. Yang jadi nombor hanyalah K. So saya tekankan kat sini. Hanya K yang jadi nombor. So kalau ada je K, boleh pakai ke simbol berubah secara langsung. Kalau ada K, kita pakai simbol apa? Simbol sama dengan. Belum. Yang songsang dengan bergabung belum lagi. Basically dia benda yang sama je. Okay. So bila contoh dia kata ungkapkan dalam sebutan, kita ambil lah soalan atas ni tadi. Ini tadi, kadar upah ni. So contoh dia kata, okay, kira ni soalan C. Dia kata ungkapkan hubungan, soalan D lah kan. Sekejap C, D. Saya sambung je. D. Ungkapkan dalam sebutan. So macam mana nak tulis? K dia berapa? K dia 25/13. So nak tulis dalam sebutan, kita akan tulis X sama dengan 25/13. X dulu kan. Darab Y. Macam ni. Faham tak? Kalau dia suruh tulis dalam ungkapkan dalam sebutan, awak kena cari K je. K sahaja. Lepas tu tukar simbol sama dengan dan K sahaja yang akan jadi nilai, yang jadi nombor. X dengan Y biarkan jadi huruf sahaja. Okay, faham tak? Kita kena cuba baru tahu faham ke tak faham. Okay, kita cuba salin dulu kejap. Dia sampai sini je. Ungkapkan dalam sebutan je. Betul tak ada lah. Salin kejap 2 minit. Kenapa nak pakai bekas? Tak payahlah pakai bekas. Oh. Itulah. Tak ada yang untukkan saya je. Okay, so kita sambung. Okay, cuba you all buat dulu sendiri. Nombor 4.
Macam saya cakap, cari K berapa dulu. Sebab ini dia cakap apa? Ungkapkan. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan. So, mesti cari K dan K sahaja yang akan jadi nombor. Yang lain huruf je. Cuba-cuba dulu. Saya bagi masa 5 minit. Cuba cari K berapa. Mula cari K dulu berapa. Kalau salah, saya cakap salah. Ha. Oh. Cari K dulu untuk soalan A tu. Kalau salah, saya cakap salah. Cuba cari dulu. Yang pertama, kena tahu dulu macam mana nak buat dia punya ubahan. Tengok dia kata apa. So, baru cari dia punya K. Okay, macam mana nak tulis dia punya ubahan? Ubahan dulu. Kalau ubahan tak pandai tulis lagi, susah juga. Okay, macam mana nak tulis? P berubah secara langsung dengan apa? Kalau korang nak tulis dekat dalam jawapan ni, dalam dalam chat ni, tulis je simbol. Ada ke simbol infinity tu? Tulis simbol add lah. Contohnya P add apa? Cuba buat. Bagi saya dia punya ubahan je dulu. P berubah secara apa dia? Dengan apa? Kita nak tengok yang belakang tu betul ke korang tulis? Cepat A dulu, A dulu. P berubah secara langsung dengan faham tak ni? Suruh buat apa ni? Diam pula. Zulaikha tengah type, sana tengah type. Okay. Faham lah tu. Okay, Zulaikha jawab P berubah secara langsung dengan Q. Okay, kita tengok Nuha, Aisyah dan Sarah. Ya, soalan A je dulu. A je. Saya nak tahu ubahan je dulu. Korang kena pandai buat ubahan je dulu. Okay, P berubah secara langsung dengan Q. Nuha juga, Aisyah, Sarah. Cuba. Kita nak tengok ada sinar tak ni? Ni tak nampak sinar lagi ni. Maksudnya salah. Kan? Tengok Sarah ni. Dia boleh ke tak boleh Sarah? Last. Betul. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Nampak ni dia cakap apa? Kuasa 2 Q. Janganlah pergi tulis P berubah secara langsung dengan Q. Dia boleh jadi kuasa 2 lah, punca kuasa lah.
Jangan salah macam ni. Ini. Nombor A. Okay. So sekarang dia suruh buat ungkapan, maksudnya mesti akan jadi P sama dengan K Q kuasa 2. Untuk soalan A lah. Okay, cari K tu berapa? Cuba cari K tu berapa? Cari K tu berapa sekejap. Cuba cari sendiri. Kalau salah, saya cakap salah. Kalau betul, saya cakap betul. Okay, Zulaika dapat K 1.5. Okay, kita tunggu orang lain kejap, Zulaika. Tengok. Ya ke diorang dapat sama dengan awak? Okay, Sarah 1.5. Aisyah dapat apa? Oh, masalah pula kalkulator dia. Kita tunggu Aisyah sekejap eh. K dapat 1.5. So macam mana nak tulis jawapan dia? Boleh tulis ke K sama dengan 1.5? Boleh ke tulis macam tu je? Tidak. Kita mesti tulis apa? Macam mana? Mesti ada sama dengan dan K yang dijadikan huruf. So nampak ni saya padam. So jangan tulis macam ni. Lepas kita dah kira, awak dah kira kan tadi kan? So tulis bawah jawapan kira tu P sama dengan 1.5 Q kuasa 2. Okay. Ada siapa yang tak faham? Boleh angkat tangan. Okay, faham eh? Okay, bagus. Okay, cuba buat B pula. B. Tapi saya nak tengok awak punya ubahan dulu. Bagi saya ubahan dulu. Kalau betul baru saya bagi proceed cari K. Salah jangan cari K lagi. Kamu buat kerja 10 kali. Kita tulis dulu dia punya ubahan. Kalau salah saya cakap salah.
Okay, baru Nuha. Yang lain? Betul. So, dia akan jadi P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Okay, so dapat macam ni, baru boleh cari dia punya K. Okay, dapat berapa K untuk soalan B? Yang macam nak cari? Gunalah P dengan Q yang sama. Sama je. Okay, Nuha dapat 48. Sarah, Zulaika, Aisyah. Zulaika 48. Okay, betul. So, 48. So, cara tulis dia macam mana? P sama dengan 48 punca kuasa 3Q. Okay, boleh faham? Nah, susah ke senang rasa-rasa topik ni? Baru first part. Susah ke senang? Rate sikit. Susah ke senang? Kesederhana. Out of. Betul kan? Senang kan? Senanglah juga kan? Senang juga sebenarnya. Senang kan? Sederhana. Okay, Sarah cakap sederhana. Aisyah, rasa susah ke senang? In between. In between what? Susah and senang. Sederhana lah. Alright. So, cuba pula nombor 5. Tengok betul-betul dia tanya apa. Dia tanya, dia suruh tulis hubungan ke dia suruh tulis hubungan? Sorry. Dia suruh tulis hubungan. Okey, macam ni lah. Hubungan pun kena tulis sama dengan juga. Tak pun, macam ni lah. Awak dapat je soalan ni, awak cari je lah sama dengan berapa. Cari K, cari sama dengan. Kalau dia minta, tapi nampak ini ayat dia tuliskan hubungan. Tak ini ayat dia tuliskan hubungan. Sebab tu saya cakap kalau hubungan je sebenarnya ni. Tapi yang ini dia nak sama dengan. Ini nak sama dengan
Hubungan antara J dan T. Okay, boleh cari dulu dia punya hubungan yang berubah secara tu. Okay, cuba tengok soalan tu dia tulis apa dan tulis apa hubungan dia. Kalau salah, saya cakap salah. Kalau betul, baru boleh proceed. Baru boleh proceed cari K. Tulis hubungan dia dulu. Okay, apa hubungan dia? Apa berubah secara langsung dengan apa? Betul. J berubah secara langsung dengan T. Okay, so now cari dia punya K. Dapat K, tulisnya K berapa? Betul. K sama dengan 25. So, tulis J sama dengan 25 T. Gitu. Senang kan? Okay. Okay lagi Nak take 5 ke tak ya? Okay, boleh berfikir lagi. Hmm. Macam okay kan? Okay, sambung soalan nombor 6. Okay je lagi tapi nak. Okay, take 5, take 5. Okay, take 5 sekejap. Masuk balik kelas 4.52.
Alright. Semua orang dah balik ke? Dah ada ke? Aisyah, Sarah, Nuha, Sulaika. Dah. Alright, okay ada Okay, now boleh cuba soalan nombor 6. Nombor 6. Okay, dah dapat? Dapat dah? K berapa? Saya nak tahu K dulu. Berapa K untuk soalan nombor 6? Berapa K dia? Bagi tahu saya K dulu. K dulu. K dia berapa? Tak dapat K, tak boleh cari S tu berapa lagi? K dia berapa? K dia berapa? Saya nak tahu K berapa. Ha. Last 5 minute, come on. Susah. Dapat tak cari K berapa sama macam tadi? Okay, Aisyah dapat 3.5, Sarah dapat 3.5, Nuha, Zulaika dapat berapa? K? Ya, K dia dapat 3.5. So, bila dapat K sama dengan 3.5, baru boleh cari S tu berapa. Ha, cuba cari S tu berapa? S tu berapa? Cuba cari. Dia minta S. Dia bukan minta hubungan. Dia minta S sahaja, Aisyah. Baca betul-betul. Dia kata nilai S. Nilai S. Nilai maksudnya nombor. Nombor. S sama dengan 2? Nuha? Tak habis tulis lah tu.
Ya, betul Aisyah. So kita akan tulis S sama dengan 283.5. Macam tu. Okay. So Robi, cari T berapa? Kalau S dia bagi 6.86, T dia berapa? Cuba cari kejap T berapa. Last. Ingat K masih sama sebab bawah soalan yang sama. Ini maksud dia. Okay. Zulaikha dapat 1.4. Noha dapat 1.4. Aisyah, Sarah 1.4. Sarah mana Sarah ni? Sama dapat Okay, so betul. Jawapan dia T sama dengan 1.4. So senang je kan topik ni kan? Okay. So next class, awak boleh siapkan nombor 7 dulu. 7 dan 8. Okay, homeworknya nombor 7 dengan nombor 8. Okay, next class kita hari Selasa minggu hadapan. Okay, so itu sahaja kelas kita untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi Selasa minggu hadapan. 7 dengan 8 homework, jangan tak buat. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Sama-sama.